topik kali ini adalah pengalaman membina YouTube sehingga 20k subscriber. Aku tahu 20k tu bukanlah yang banyak macam orang lain dah 100k apa semua kan. Tapi ini just sharing untuk siapa yang nak tahu, just sharing untuk siapa yang nak buka akaun YouTube ke apa kan, whatever. Ini just sharing je lah apa yang aku tahu. Dan aku ada pengalaman 20k instead of at least pengalaman lah juga kan, walaupun tak banyak. Lepas tu aku nak cerita apa yang 20k dapat apa kan. Okay, first aku cerita dulu lah 20k dapat apa, dapat income. Oh mantap ke apa kan. Tak 20k dalam keadaan kau dapat dalam RM4 je kalau kau tak publish kat apa-apa content kan. Sebab aku punya, salah satunya YouTube aku bukannya yang evergreen punya orang cari kan. Lepas tu yang gerakkan aku punya view yang sekarang ni pun adalah short. Short bukannya apa tempat untuk jana duit untuk monetize lah untuk YouTube ni. Lepas tu okey lah, aku cerita pengalaman dulu lah macam mana membina YouTube bagi korang yang kalau nak create YouTube kan, nak jadi YouTuber ke apa. Ini aku sharing sikit lah. Firstly, pada aku lah kan, pengalaman aku, kau jangan terlalu letak effort terlalu tinggi tau. Macam contohnya kan, kalau kau baru-baru, jangan letak effort terlalu tinggi, nanti kau akan kecewa. Macam aku lah, aku masa kalau tengok balik lah yang awal-awal aku punya YouTube channel, memang aku berjam weh rekod dengan edit tu. Aku rasa 3-4 jam tak lari. 3 hingga 5 jam tu tak lari lah. Menghabiskan masa sehari kan, 3 hingga 5 jam dalam keadaan kau dapat view tak sampai pun 100. Sebab tu aku cakap, kau jangan letak effort yang terlalu tinggi. Kau just rakam, edit sikit, publish. Yang penting konsisten tu. Macam aku buat ni lah, aku nak buat satu apa pun aku tetap cakap, lepas tu aku terus upload kan. Tak ada apa tu asap. Ya Allah, asap apa